Baru dapat tahu ada masalah batu hempedu. Ada yang doktor dah jadualkan untuk operation. Sebelum tu boleh tengok video Kak An ni macam mana customer ni berjaya atasi masalah batu hempedu ni tanpa jalani operation. Sebelum tu bantu follow Kak An dan boleh komen batu hempedu. Bila dapat tahu ada masalah batu hempedu ni, ada orang dia ambil tindakan untuk jaga pemakanan. Yang tu memang sangatlah bagus. Kita fokus pada makan masakan seperti masak yang rebus-rebus lah. Lebih kepada rebus, dia kurangkan makanan yang berlemak. Kemudian boleh kawal pengambilan tepung, gula dan sebagainya. Tapi ini saya nak share macam mana dan ada produk yang boleh bantu untuk nak atasi masalah batu hempedu ni. Set batu hempedu ni alhamdulillah ada yang amal tak jadi operation sebab batu tu dah hilang. Okey, jadi nak dapatkan boleh komen batu hempedu ataupun paling cepat boleh klik link di bio Kak An.